Jadi kunci puasa Ramadan kita ni, kita berakhir dengan Idul Fitri kan. Idul Fitrah. Balik kepada naluri asal. Jadi naluri asal ni luas makna naluri. Fitrah asal manusia ni. Fitrah yang ada pada manusia ini banyak yang sudah tercemar atau dicemarkan, dikotorkan. Fitrah asal, tunjang bagi fitrah asal manusia itu adalah makrifat. Mengenal pencipta. Itu fitrah asal kepada naluri setiap manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah. Hadapkan dirimu kepada agama dalam keadaan suci bersih, hanifan. Itulah fitrah, naluri. Jadi kunci bagi fitrah manusia ni adalah makrifat. Jadi apa-apa pun yang dapat kembali puasa ke apa ke, sebenarnya nak balik manusia kepada asal makrifat, mengenal pencipta tadi tu. Itu naluri paling penting lah untuk kita balik bawa orang kepada makrifat. Sebab tu perjuangan ahli tasawuf dia agak lain dengan perjuangan ahli siasah. Dia bukan lain benda, penekanan je. Ujungnya suka kok. Cuma penekanan. Kalau ahli siasah ni, dia lebih perjuangan dia nak mengislamkan negeri. Tapi perjuangan ahli tasawuf ni, dia lebih kepada nak membina ketauhidan dulu. Kerana melihat itulah kunci akhir yang menjadi modal manusia untuk menempuh alam akhirat. Maksudnya kalau tu rosak, memang habis hak lain. Gelal hak lain. Jadi, oleh kerana zaman ni zaman fitnah besar, dan banyak manusia rosak dari segi makrifat dan tauhid ini. Jadi mereka menekankan kepada membina tauhid dan makrifat dulu. Ibarat kau tanam pokok kau, dia tanam benih lah dulu. Itu perjuangan ahli tasawuf lebih ke arah tu. Tanam benih ke tauhidan. Lepas tu disuburkan, diharap-harapkan mudah-mudahan dia tumbuh lah pokok tu. Tumbuh, lepas tumbuh pula, mudah-mudahan dia keluar dahan pula. Lepas keluar dahan pula, keluarlah rating-rating pula. Lepas keluar rating, keluar daun, akhir kali diharapkan berbuah lah. Tapi penekanan awal dia menghidupkan benih dulu. Itu tumpuan perjuangan ahli tasawuf. Sebab tu dia balik kepada fitrah tadi tu. Fitrah paling asas sekali adalah fitrah tauhid, makrifat. Dan itulah pangkal, pokok-pangkal perjuangan ahli sufi untuk membina, mengukuhkan itu. Tapi bukan setakat tu. Macam pokok lah. Orang tanam pokok, dok tanam benih saja. Orang nak suruh pokok tu tumbuh lah. Nak suruh pokok tu tumbuh. Supaya apa? Supaya pokok tu ada batang, ada dahan berguna, boleh dipakai. Ada buah, boleh membuahkan hasil. Tu. Tapi orang tak nampak sipir ni, dia akan mensepitkan skop. Dia kata ahli tasawuf ni, perjuangan dia, dia main mengatik je. Dia tak sedar. Mana tujuan apa benda, manhaj dia apa benda. Semua benda ni dia ada manhaj dia sendiri. Jadi, realitinya, kenyataannya, perjuangan ahli tarekat ni untuk membina balik, mengukuhkan tauhid ni. Andai kata, dia tak tumbuh pun. Kalau jadi benih saja pun, tu syukur Alhamdulillah dah. Sebab apa? Akhir kalam manusia ni kalau ada tu, insyaAllah selamat lepas. Akhir kalam. Tapi kalau tak ada tu, habis. Sudut pandangan je lah. Tapi saya nak beritahu, balik kepada naluri tadi tu. Naluri besarnya makrifat tauhid. Dan itu perjuangan ahli tasawuf. Nak tanam. Kalau boleh setakat tanam pun, anda kata dah tumbuh pun tak apalah. Setakat tu lah. Tapi itulah paling asas. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir kalam la ilaha illallah, insya-Allah jaminlah syurga dia. Tapi diharapkan tumbuh. Tumbuh mujur baru, alhamdulillah, baik lagi tumbuh. Tapi menekankan kepada perkara itu. Jadi itulah fitrah. Jadi kalau baik kepada hari raya, fitrah itulah salah satunya. Ada pun fitrah amal soleh, beramal soleh, akhlak baik, itu cabang dia tu, batang dia, cabang. Gigi ke akhlak baik jadi buah dia tu. Itu cuma cabang-cabang naluri. Tapi naluri asalnya adalah tauhid dan makrifat. Manusia cenderung, asal manusia suka kebaikan. Betul, naluri juga tu, tapi naluri cabang lah. Cabang-cabang daripada naluri kasar ni. Jadi
amal ibadah puasa kita ni memang untuk bawa manusia kepada balik kepada naluri tauhid lah. Dan bila naluri tauhid tu dia akan berkembang kepada naluri lain lagi dalam kehidupan dan sebagainya. Nanti kembanglah idea tu. Carilah hal-hal yang sesuai dengan orang muda. Kok mana? Celah tu. Dia apa ni macam filem jugalah. Pelakonnya orang kok, bukan lain orang. Cuma zaman dulu pakai yang lain kan. Zaman ni pakai yang lain tapi orang kok. Orang tidak lagi daripada orang. Nampak tak?